Ok, nak naikkan telur dah start makan. So kita letak je pellet yang biasa. Tapi nanti bila dah kena air dah akan jadi lembut lah. So kalau kuantiti macam ni dalam 10-15 biji tu mungkin boleh bertahan dalam 1 hingga 2 hari lah. Dia akan makan sikit-sikit, cubit-cubit macam tu lah. Comel dia makan. So dia akan makan dulu. Semoga cepat pun besar lah. Ok, naikkan sampai ni umur dalam lebih kurang 2 minggu, 2 ke 3 minggu macam tu lah, daripada tarikh saya tangkap lah, daripada kolam yang utama.